Tahun 2025 ni merupakan edisi kelima kejohanan ni. Setakat ni Malaysia tak pernah gagal untuk join kejohanan ni setiap edisi. Cuma rekod Malaysia Under 23 di kejohanan ni tak berapa baik. Edisi pertama pada tahun 2005, Malaysia berada di kedudukan keempat, tewas 7-0 kepada Thailand di semifinal. Penentuan tempat ketiga pun kalah juga kepada Myanmar menerusi penentuan penalti. Edisi kedua pada tahun 2019, Malaysia Under 23 tak lepas grouping, sekadar berada di kedudukan ketiga grouping. Edisi ketiga pada tahun 2022 tak lepas grouping juga. Dalam grup ni patutnya ada 4 pasukan, tapi Myanmar dan Indonesia terpaksa tarik diri sebab ramai player diorang kena COVID. End up Malaysia dan Laos terpaksa bertemu 2 kali dan malangnya dua-dua match Malaysia kalah dengan Laos. Edisi keempat pada tahun 2023 baik sikit, Malaysia berjaya melepasi grouping. Cuma end up kalah kepada Vietnam di semifinal. Lepas tu kalah penalti kepada Thailand untuk penentuan tempat ketiga dan keempat.